A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengerusi pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak atas jemputan untuk saya bersama-sama untuk bersharing sedikit yang ada pada saya. InsyaAllah, moga-moga Allah SWT akan memberi keberkatan kepada puasa kita, insyaAllah Ramadan kita, dengan sedikit usaha kita untuk mempelajari Al-Quran. Walaupun serba sedikit, insyaAllah satu juzuk dalam masa 30 minit ni, insyaAllah tak lama, insyaAllah tadabbur 30 juzuk dalam masa 30 minit, satu benda yang amazing, sangat-sangat menarik. Alhamdulillah. Jadi pada petang ini, dalam sesi ini saya akan cuba untuk melihat kepada juzuk yang pertama ni, iaitu yang mengandungi daripada dua surah. Yang pertama surah Al-Fatihah dan yang keduanya surah Al-Baqarah. Tapi oleh kerana surah Al-Baqarah ni, sebagaimana kita tahulah, dia surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Jadi dia masuk kepada juzuk, berada pada juzuk yang pertama, juzuk yang kedua dan juga separuh daripada juzuk yang ketiga. Jadi insya-Allah yang next nanti juzuk yang kedua, juzuk yang ketiga, kalaulah saya kesempatan, kalau orang lain kesempatan untuk bersama-sama kongsi dengan antum semua. Jadi insya-Allah kita akan tengok surah Al-Baqarah juga, insya-Allah. Pada juzuk yang pertama ni, jadi yang pertama sekali kita cuba melihatlah apa yang ada pada surah Al-Fatihah ni secara ringkasnya sahaja, dan kemudian daripada ayat 1 sehingga ayat 141 daripada surah Al-Baqarah 141. Surah Al-Fatihah ni yang pertama namanya pun Al-Fatihah, tetapi namanya Al-Fatihah ni salah satu daripada namanya. Ada banyak lagi nama-nama lain, berpuluh-puluh nama untuk Al-Fatihah ni disebutkan oleh para ulama. Antaranya ialah Al-Waqiyah, antaranya Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah, macam-macam. Bunyi macam Yah semua kan. Al-Fatihah, bunyi macam perempuan. Tapi surah ni tak ada sebab ni kan. Surah kan, dia surah Al-Fatihah macam tu. Jadi Al-Fatihah lah, kita ambil Al-Fatihah ni. Jadi nama yang paling popular lah bagi kita adalah Al-Fatihah kerana dia adalah pembukaan. Jadi Fatihah tu buka, Al-Fatihah tu makna pembuka. Pembuka ucapan, pembuka pembuka acara, pembuka. Jadi segala-galanya nak buka Quran, the first, dan Allah Subhanahu Wa Taala tak jadikan dia panjang. Allah Taala letakkan surah Al-Fatihah ni 7 ayat saja. Ayat 1 sehingga ayat 7. Dan bismillah itu adalah salah satu daripada Al-Fatihah lah, sebagaimana yang disepakati oleh kebanyakan daripada para ulama. Walaupun ada ulama yang tak masukkan bismillah. Jadi surah Al-Fatihah ni merangkum, dinamakan Al-Fatihah, dan kadang-kadang dinamakan juga sebagai Ummul Kitab. Ummu ni mana emak mana. Tapi emak ni bukan mana emak ibu yang kita panggil father, mother tu, bukan. Tapi emak di sini makna core. Gitu, makna lebih daripada core. Macam Mekah ni dipanggil sebagai Ummul Qura. Emak kepada kampung-kampung, emak kepada bandar-bandar, emak kepada senegara. Jadi emak tu ialah makna core, pusatnya di situ. Jadi surah Al-Fatihah boleh kita katakan sebagai Ummul Kitab, iaitu emak kepada kitab. Segala kandungan yang ada dalam Al-Quran itu berada dalam surah Al-Fatihah ni secara ringkasnya. Jadi apa yang ada dalam surah Al-Fatihah ni, kita tengok ulama' telah bahagikan dia kepada tiga yang besar. Yang pertamanya adalah daripada Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tolak dulu Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah pembuka. Kita start dengan Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu adalah ayat-ayat yang merupakan pujian sanjungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pemberian kita kepada Allah. Kita puji Allah, kita sifatkan Allah, kita sebutkan apa yang paling. Allah Taala ni mempunyai banyak nama, banyak sifat. Tetapi skor kepada sifat-sifat itu adalah berada dalam awal 3 ayat yang awal dalam surah Al-Fatihah. Jadi Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia adalah Rabbil Alamin. Dia adalah bukannya Ilahul Alamin disebut. Dia tak sebut Ilahul Alamin, tapi sebut Rabbil Alamin. Sebab iaitu dialah yang menjaga, dia mencipta, dialah yang memelihara, dialah yang memberi rezeki, dia yang akan mematikan, dan semuanya kembali kepada dia. Jadi dia adalah Rabb. Rabb itu makna Rabb. Al-Alamin seluruh alam. Tak kira apa dia. Manusia, jin,
bukit bukau, air, laut, sungai, bukit cakrawala, gunung ganang dan juga matahari, bintang-bintang, galaksi semua tu adalah diciptakan oleh Allah SWT. Allah lah Rabbnya, yang lain bukan Rabb. Yang lain tu manusia mengadakan, menganggap dia tu Rabb, tapi sebenarnya dia tu bukan Rabb. Itu yang pertama, part yang pertama. Kemudian kita tengok dua sifat yang sentiasa yang menjadi sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifat Ar-Rahmah, iaitu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Jadi Allah Taala sifat banyak Allah SWT ni, tetapi Ar-Rahman Ar-Rahim ni mendahului sifat-sifat yang lain. Nak katanya Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat rahmah, sangat rahim, sangat rahman. Jadi adalah pertikaian ulama sikit, perbezaan pendapat ulama sikit, Rahman tu makna apa, Rahman tu. Tapi kesimpulannya adalah kedua-duanya adalah daripada perkataan rahmah, iaitu Allah Ta'ala ni sayang pada kita semua. Yang ketiga, Allah Ta'ala ni pengakhirannya, iaitu Maliki Yaumiddin. Allah Ta'ala ni adalah pemilik ataupun raja kepada hari Ad-Din. Ad-Din tu bukan agama di sini. Ad-Din tu maknanya pembalasan. Ad-Din ni ada 4 makna dalam Al-Quran Al-Karim. Ada 4 makna. Satu makna agama, satu makna cara hidup, yang ketiga makna peraturan, dan yang keempatnya makna pembalasan. Jadi makna di sini adalah pembalasan. Malik Yaumiddin, Tuhan lah. Jadi maknanya hari pembalasan, tak adalah raja lain, tak adalah pemilik lain, dialah yang menjadi satu-satunya. Kemudian selepas daripada tempat yang kedua daripada surah Al-Fatihah, kita tengok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iaitu ini adalah daripada kita kepada Allah. Yang tadi kita puji Allah, sekarang ni pengakuan kita kepada Allah, iaitu aku hanya akan beribadah, berta'abbud, merendahkan diri, menjadi hamba hanya kepada Engkau saja, ya Allah. Dan kemudian yang keduanya, aku hanya akan meminta pertolongan kepada kamu saja, ya Allah. Aku tak akan minta pertolongan kepada yang lain daripada Allah. Nasta'in. Iyyaka nasta'in. Kemudian selepas daripada itu, kita pun mulalah berdoa. Dia masuk part yang ketiga, itu part doa. Iaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai al-lin tu, waladdallin, itu adalah doa. Doa kita yang paling utama yang kita nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah doa hidayah. Tak ada benda yang lebih penting daripada hidayah. Artinya manusia ni kalau tak ada hidayah, tak kaya ke, panjang umur ke, hidup senang ke, tak ada masalah ke, tak ada guna kalau tak ada hidayah. Jadi oleh kerana itulah maka kita minta kepada Allah setiap kali ini hidayah. Kita tak minta benda lain. Kemudian kita minta juga kepada Allah supaya beri hidayah dan jangan sesatkan kita ni. Seperti apa yang telah terjadi. Jangan jadikan aku ni seperti orang Yahudi, orang Kristian. Jadi ini adalah permulaan kepada surah Al-Baqarah. Kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada itu tak bercerita, kita masuk kepada surah Al-Baqarah. Hujung Al-Fatihah kita sebut amin. Itu sunat. Sunat kita sebut amin. Kalau dalam solat jemaah, kita cari supaya kita ni bersama-sama dengan imam. Kerana Nabi SAW kata, siapa yang aminnya bersama dengan amin imam sebut amin, kita pun sebut amin serentak, maka kita akan mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sebab itulah kita sebut, walaupun kita tak baca Fatihah lagi, imam dah baca Fatihah, sedang baca Fatihah, kita pun habis imam, kita pun ikut amin. Jadi supaya maknanya ialah, ya Allah berikanlah apa yang aku minta ni. Itu. Tapi itu bukannya satu daripada Fatihah, itu sunat. Sunat dibaca. Sama ada luar sembahyang, sama ada dalam sembahyang, sunat kita baca amin. Kemudian selepas daripada itu barulah kita masuk kepada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni surah panjang. Nama, yang pertama sekali nama kita tengok. Namanya Al-Baqarah. Namanya lembu. Lembu, lembu betina. Dia katakan lembu betina. Kenapa nama surah ini surah lembu? Kerana, bukan kerana nak cerita tentang lembu. Bukan nak cerita jenis lembu. Bukannya nak cerita fashion lembu, makanan lembu, penyakit lembu. Bukan. Tapi nak cerita tentang, iaitu ada satu peristiwa yang berlaku kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni, hari ni kan, hari ni kita dengar, hari ni kemarin dia bermula. Dia bunuh. Dah lebih hampir 400-500 saudara-saudara kita kan. Di sana telah dibunuh kan oleh Yahudi. Jadi orang Yahudi ni memang daripada dulu lagi perangai dia ada masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Nabi mereka kan. Jadi mereka ni dapat hebat. Allah Ta'ala beri macam-macam kepada mereka. Beri Nabi yang ramai, beri kitab, beri apa lagi, selamatkan mereka dan macam-macam lagi. Tetapi mereka langsung tak sedar diri lah kita kata kan. Langsung tak peduli benda-benda semua. Tak ingat nikmat-nikmat Allah Ta'ala ni. Itu. Jadi antara satu perangai yang paling popular bagi orang Yahudi ni adalah perangai yang berlaku semasa cerita Al-Baqarah ni. Jadi semasa cerita Al-Baqarah ni, mereka ni banyak
banyak apa ni, bila disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu perkara, kesimpulan daripada cerita Al-Baqarah ni kan, bukan saya nak cerita soal Al-Baqarah lah, tapi maknanya kesimpulan yang dapat kita belajar daripada soal Al-Baqarah sepatutnya ialah apa? Sikap orang Yahudi, mereka ni bila disuruh dengan sesuatu benda, mereka ni banyak acuh tak acuh, tak herau sangat, tak ambil perhatian, tak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan. Banyak songek, kata bahasa setengah tempat tu kan, banyak perangai. Suruh buat ni tak nak buat. Tapi macam ni, macam ni, macam ni. Banyaklah tanya-tanya dia. Jadi, perkara ni berlaku kepada Bani Israel, orang Yahudi ni, semasa disuruh oleh Nabi Musa supaya untuk menyembah Al-Baqarah. Untuk menyembah anak lembu ni. Jadi, oleh kerana itulah maka menjadilah Allah Ta'ala ambil nama Al-Baqarah ni untuk menjadi sebagai pelekat kan. Pada nama surah inilah surah Al-Baqarah. Jadi surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan Alif Lam Mim, kemudian Zalikal Kitab, kemudian ceritakan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Jadi lepas daripada itu, daripada ayat 120, 1 hingga 20, kita akan tengok bahawa surah ini dia akan menceritakan kepada kita bahawa manusia ni ada tiga jenis. Jadi kita kena letak mindset kita. Walaupun pembahagian manusia ni banyaklah sekarang ni kan. Melalui kerja, ada bomber, ada cikgu, ada doktor, ada itu pembahagian manusia. Ada lelaki, ada perempuan. Itu ikut jantina. Ada bangsa-bangsa, races, ada Melayu, Cina, Bajau, apalah, Iban ke, Kadazan ke, macam-macam kan. Itu adalah pembahagian race kan. Tetapi sekarang ini, yang penting, yang paling penting sekali, yang semua orang Islam mesti tahu, Allah Ta'ala nak ajar kita, bila kita baca, kita buka saja surah Al-Baqarah ni, Allah Ta'ala nak katanya adalah bahawa manusia ni mesti ingat. Yang penting bagi kamu tahu adalah manusia ni terbagi kepada tiga jenis. Tiga jenis apa? Iaitu ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik. Dan yang cantiknya, bukan cantik lah, tapi maksudnya yang sepatutnya kita ambil perhatian, dalam surah Al-Baqarah 1 hingga 20 ni Allah Ta'ala sebutkan surah cerita orang munafik itulah yang paling panjang. Paling panjang sekali cerita orang munafik daripada 20 ayat. Jadi ertinya di sini ulama kata pentingnya orang Islam ni kena faham bahawa kewujudan orang munafik. Orang munafik ni dia akan ada. Dia akan ada setiap masa, setiap zaman. Dia akan ada. Mereka ni orang berpura-pura Islam. Tapi sebenarnya hati dia tak suka kepada Islam. Dia benci kepada agama dia dan sebagainya. Jadi wal-iyazubillah, supaya kita ni jangan jadi. Kalau orang kafir mudah. Mudah sebab apa? Mudah dia clear. Dia beritahu aku kafir dan sebagainya. Tetapi kalau orang munafik ni dia confuse. Kita nak katakan, dia ni Islam ke tidak sebenarnya? Nak kata dia Islam tapi dia macam ni. Nak kata ni dia macam ni tapi macam tu. Jadi apa ni? Insya-Allah kan. Insya-Allah kita baca surah ni dan kemudian Allah Taala listkan sifat-sifat utama orang munafik. Di dalam ayat 1 hingga 20 tu ada, kita akan jumpa insya-Allah. Kemudian selepas daripada itu Allah SWT pun mulakan kisah tentang kejadian Adam alaihi salam. Kita tengok kan kisah kejadian Adam ni Allah Ta'ala tak ceritakan dalam ayat-ayat yang turunnya di Madinah. Kecuali sangat sedikit. Kan? Antaranya ialah ayat surah ni. Biasanya kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi-Nabi terdahulu, kecuali Nabi Isa dan juga Nabi Musa lah. Kisah Nabi-Nabi terdahulu ni biasanya Allah Ta'ala akan ceritakan dalam surah yang turunnya di Mekah, bukan turun di Madinah. Jadi bila Allah Ta'ala turunkan di Madinah, mana ada sebab? Mesti ada sebab dia. Kan? Kenapa Madinah? Kenapa cerita Nabi Adam di Madinah? Sedangkan Nabi Adam ni ialah, kita kata adalah bapa kepada manusia dan sebagainya. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan cerita di sini. Allah Ta'ala nak cerita kat sini, ulama tafsir menyebutkan bahawa Allah Ta'ala sebutkan sini ialah nak cerita tentang apa tugas manusia sebenarnya. Apa tugas manusia? Sejak daripada Nabi Adam, Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, Allah Ta'ala dah sebut dah, tugas manusia, function manusia atas muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut kepada malaikat. Kemudian last sekali Allah Ta'ala pun menyuruh malaikat-malaikat ni sujud kepada Adam, tetapi Iblis tidak mahu. Iblis aba wastakbara, dia tak mahu dan dia juga tak kabur. Jadi daripada sini kita faham satu benda, iaitu bahawa kan musuh manusia dulu, kini dan selamanya adalah Iblis. Sejak daripada bapa kita lagi, iaitu Adam. Yang keduanya, Allah Ta'ala ciptakan atas dunia ni, kita ni bukan untuk makan minum saja, untuk seronok-seronok saja. Bahkan bukan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Tak cukup tu maknanya. Ini anggapanlah mungkin setengah-setengah daripada orang kata, oh, kita dapat baik, kita sembahyang, kita puasa, kita okey. Kita berada di negara kita ni kan. Brunei tak ada masalah, kita semua boleh mengamalkan Islam. So, okey, no problem. Sebenarnya ada problem. Apa problem dia? Ialah itu baru satu part. Beribadah ni baru satu part daripada tugas manusia. Tugas manusia yang besar,
yang Allah Ta'ala ni ialah jadikan kita ni sebagai khalifah. Jadi sebab tu, bila umat Islam ini, mereka ni asalnya berada di Mekah. Asalnya berada di Mekah. Kemudian berpindah ke Madinah. Berpindah ke Madinah ni, dah jadi satu fasa lain, dah cerita lain ni. Sekarang bila sampai ke Madinah ni, Allah Ta'ala terus turunkan surah Al-Baqarah ni. Jadi surah Al-Baqarah ni turun di awal-awal Madinah. Kemudian Allah Ta'ala paparkan kepada umat Islam ni bahawa mereka ni ada tugas sebenarnya. Tugas di Mekah ni ialah menyebarkan agama, menjadikan orang Islam menjadi orang Islam yang baik. Tetapi bila sampai ke Madinah, mereka ni Allah Ta'ala pun beritahulah, tugas kamu ialah lebih besar lagi. Bukan hanya berada di Madinah tu, beribadat di Madinah, suka-suka, maknanya boleh berpuasa, boleh bersembahyang, boleh bayar zakat, boleh haji di Madinah. Tak cukup. Tetapi tugas kamu atas dunia besar. Sebab itulah pelaksanaannya kita tengok para sahabat Nabi selepas daripada Nabi wafat bertempiaran, kata, bukan bertempiaran, berserakan, berterbangan ke seluruh dunia untuk sebarkan agama. Itulah tugas khalifah sebenarnya. Tugas khalifah adalah, saya simpulkan, tugas khalifah ialah tidak boleh membiarkan manusia ini berada di dalam kegelapan, berada dalam kesesatan, berada dalam kesyirikan, berada dengan pegangan yang tidak betul. Bukan agama yang betul. Jadi tak boleh biarkan. Jadi kalau kita tengok pada hari ini, ramai orang, manusia tidak berada di atas agama yang betul. Tak kira lah mereka ada agama, tak ada agama, free thinker, tak nak fikir pasal apa, nak fikir pasal hidup sendiri. Itu semua itu adalah salah. Mereka sepatutnya menjadi orang mukmin, orang Islam yang berabdikan diri pada Allah. Jadi tugas kita sekarang, itulah tugas khalifah sebenarnya. Jadi selepas daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala pun ceritalah tentang kisah Bani Israel. Dalam surah Al-Baqarah ni, jadi memang panjang cerita tentang Bani Israel dalam surah Al-Baqarah ni dan juga dalam surah-surah yang lain. Sangat banyak. Sehingga nanti kita akan jumpa ada satu surah yang memang khusus. Nama dia adalah Bani Israel. Surah Bani Israel. Dalam Al-Quran. Iaitu ataupun nama lain dia surah Isra. Itu masuk Isra Mi'raj, biasanya kita akan ceritalah perkara ini. Tetapi nak katanya Bani Israel, Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ini dengan banyak sekali ialah Allah Ta'ala sebut tentang nikmat. Iaitu banyak sangat Allah Ta'ala beri nikmat kepada kamu, wahai Bani Israel, wahai orang Yahudi, begini, sehingga sampailah apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala tu mereka akan engkar. Mereka akan tak patuh. Sepatutnya mereka ni, kalau dah dapat kan, dah dapat nikmat, sepatutnya mereka ni patuhlah. Dengarlah cakap Allah. Kenallah sikit Allah. Allah Ta'ala selamatkan kamu. Allah Ta'ala berikan kepada kamu kan. Macam-macam dia cerita. Allah Ta'ala beri makanan kepada mereka. Al-manna was-salwa. Allah Ta'ala beri minuman kepada mereka. Air keluar daripada batu. Allah Ta'ala berikan kepada mereka selamat daripada Fir'aun. Allah Ta'ala beri kepada mereka dapat hidup senang. Ada berjalan di tengah panas, ada pula tu awan yang melindungi mereka. Macam-macam. Dalam Al-Baqarah ni kita akan baca. Jadi Allah Ta'ala mengeliskan sebenarnya dalam surah Al-Baqarah ni. Allah Ta'ala sebutkan. Allah Ta'ala sebut wa'iz. Kalau kita sebut jumpa perkataan wa'iz tu dalam Quran tu, dalam surah Al-Baqarah, itu maknanya Allah Ta'ala sedang menceritakan tentang nikmat dia. Ingat nikmat dia. Iz tu mana? Ketika Allah Ta'ala beri ini dan sebagainya, dan akhirnya mereka pun selamat pergi ke padang pasir Sinai. Klimaknya mereka ni tak dengar cakap Allah ialah bila disuruh menyembelih Al-Baqarah ni. Jadi itu sebab itulah Al-Baqarah ni satu benda yang penting. Jadi okey, sampai di situ tak habis lagi cerita tentang orang Yahudi ni, masuk kepada juz yang lain lah. Jadi saya tak nak sentuh lah. Saya hanya sampai kepada ayat 141 saja. Jadi di penghujung surah ini, di penghujung juz ini kita dapati ada satu peristiwa lagi Allah Ta'ala sebutkan, iaitu kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim, salah seorang daripada Nabi yang ulul azmi. Kita jumpa Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Ibrahim ni sebagai seorang Nabi yang bukan Nabi-Nabi biasa, tapi Nabi yang melaksanakan dirinya sebagai seorang khalifah. Nabi lain melaksanakan sebagai khalifah juga, tetapi yang menonjol pada Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim ni adalah dianggap sebagai bapa kan. Dipanggil bapa kepada Nabi-Nabi kerana dua anak dia, iaitu Ishak dan juga Ismail, adalah keturunan. Daripada keturunan kedua ni lah lahirnya Nabi Muhammad SAW dan juga lahirnya Bani Israel. Jadi daripada sini, daripada surah ini, kita tengok di penghujung-hujung ni, surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama ni, kita akan jumpa kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama, bina Kaabah. Kenapa dia bina Kaabah? Jadi kerana Allah Ta'ala nak jadikan tu macam tapak awal. Bukannya Palestin, tapi tapak awal untuk
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan datang nanti adalah di Mekah ni. Jadi Allah Taala perintah kepada Nabi Ibrahim bina base dia di sana. Itu tak cukup lagi kan. Tak cukup. Kita tengok sebelum daripada tu menghantar anak dia. Menghantar anak dia seorang kan ke situ. Dan kemudian tak cukup lagi. Yang ketiga, contohnya menyembelih anak dia tu. Menguji. Sembelihan itu sebenarnya ujian. Ujian kepada Nabi Ismail. Untuk bersedia tak bersedia untuk disembelih. Jadi tengok bahawa Nabi Ismail ini seorang yang hebat. Dia bersedia untuk disembelih. Maka dia layaklah. Jadi lepas tu mengepalai Nabi-Nabi dan penghujung Khatimul Anbiya, iaitu Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW adalah daripada keturunan Nabi Ismail. Orang Yahudi dan juga orang Kristian, mereka kata sebenarnya yang kena sembelih itu ialah bukannya Nabi Ismail, tapi Nabi Ishak. Itu orang Yahudi lah kan. Orang Yahudi sebab apa? Orang Yahudi tak nak. Mereka ni tak mahu Nabi Ismail ni special. Mereka tak nak Nabi Ismail ni akan melahirkan daripada zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tak terima. Mereka naknya ialah daripada Nabi Ishak juga. Ishak tu keturunan mereka lah. Jadi Allah SWT maknanya buat macam-macam perkara kepada Nabi Ibrahim. Nak sebut ini. Dan terakhir kita tengok dalam juzuk yang ke-1 ni, juzuk yang pertama ni, dia berkata kan, iaitu Nabi Ibrahim kata, menasihati, Yaqub menasihati, semua sekali dah kan, Yaqub, Nabi Ibrahim menasihati anak-anak mereka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu ni Islam. Jangan kamu mati melainkan kamu Islam. Bukannya jangan kamu mati kecuali kamu ni Kristian ke Yahudi ke tidak. Sebab itu tu mengarut semua tu. Yang naknya adalah Islam. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan Islam, Nabi Musa mengajarkan Islam, Nabi Yaqub mengajarkan Islam. Sebab Islam lah yang adalah core kepada, iaitu tunduk kepada Allah SWT. Maksudnya tunduk pada Allah. Jadi yang betulnya tunduk pada Allah. Bukannya ambil nama-nama yang lain lah. Nama Yahudi, nama Kristian kan. Tu tak betul semua. Ngarut semua tu kan. Nama yang betul untuk umat yang betul-betul mengikut Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi semua sekali Nabi-Nabi. Umat yang itu adalah kita panggil dia sebagai umat Muslim. Jadi Nabi Muhammad ini adalah penyambung. Penyambung kepada Nabi-Nabi, kepada grand dia, grand-grandfather dia yang sangat ramai berbarisan. Sebab tu masa Nabi Isra' dan Mi'raj, kita tengok Nabi telah dijumpakan dengan Nabi-Nabi dan kemudian Nabi-Nabi yang sangat ramai yang dimakamkan di Baitul Maqdis tu, kemudian Nabi telah mengepalai solat untuk mereka semua. Iaitu adalah satu macam kelebihan lah, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi-Nabi, Nabi Muhammad SAW mengepalai. Jadi maknanya Nabi kita SAW ini adalah Nabi yang paling ni lah. Jadi semua kali yang membawa satu iaitu Islam. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala memelihara kita, memelihara Islam kita, memelihara Quran, sehingga kita dapat Quran yang sama sebagaimana yang adalah pada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu lebih kuranglah saya sebut iaitu juzuk yang pertama, konten daripada juzuk yang pertama bermula daripada surah Al-Fatihah, ada 7 ayat, dan kemudian ada 141 ayat daripada surah Al-Baqarah. Yang tadi Al-Fatihah seperti surah Al-Baqarah. Jadi saya rasa setakat tu sajalah insya-Allah. Moga-moga dapat sedikit sebanyaklah kita punya gambaran tentang juz yang pertama ni, apa yang dikandung, dan yang kesimpulannya adalah kesimpulan yang saya nak sebut juga dari surah Al-Baqarah ni, dia menyimpulkan kepada kita bahawa sekarang ni Bani Israel dah tak layak lagi untuk menjadi memimpin manusia, menjadi pimpinan manusia, menjadi ketua kepada manusia. Tak boleh dah, memang tak layak. Jadi orang Yahudi sekarang ni, tak kira di mana mereka buat negara mereka macam power, mereka ada kuasa, tetapi Allah dah kata mereka ni tak layak. Mereka ni adalah umat yang kalau dalam sebut dalam juzuk yang kedua tu, bila masuk kita akan sebut, kita nampak saya as-sufaha, Allah Taala kata saya qulus sufaha. Allah Taala gelarkan mereka ni sebagai orang bodoh. Dan tempat-tempat lain dalam surah Al-Baqarah ni akan jumpa mereka. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang lain Allah Taala sebutkan mereka ni adalah cucu-cucu kepada Al-Qiradah wal Khanazir. Mereka ni adalah keturunan daripada yang sebahagian daripada mereka telah dijadikan, ditukarkan menjadi ambuk dan juga menjadi babi. Minta maaf sebut tapi Allah Taala sebut situ dalam Quran Al-Qiradah wal Khanazir. InsyaAllah saudara-saudari semua boleh baca dalam Al-Quran ni perkataan tersebut, Al-Qiradah wal Khanazir ni, iaitu anjing dan monyet dan babi, kera dan juga babi. Allah Ta'ala tukarkan sebahagian daripada Bani Israel itu menjadi begitu. Tapi janganlah kita kata ambuk yang duduk tepi Tamar itu ramai-ramai itulah Yahudi tu, bukan itu bukan. Tapi nak cerita penghinaan Allah Subhanahu Wa Taala
telah kenakan kepada mereka dan sekarang mereka dah ditutup, tak boleh lagi untuk mengepalai manusia. Sekarang Allah Ta'ala berikan serahkan kepada kita. Jadi permulaan Al-Baqarah ni nak menceritakan sekarang ni, kamu sekarang adalah khalifah atas muka bumi ini, wahai orang Islam, kena bekerja sebagai khalifah dan jangan jadi perangai sebagaimana perangai orang-orang Yahudi dan juga Kristian ataupun secara khususnya orang Yahudi yang telah diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dulunya dengan amanah khalifah tersebut tapi tak melaksanakan. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itu saja insya-Allah aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada semua yang menjemput, kepada semua yang mendengar, kepada semua yang mengikutilah sesi apa ni pesantren kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.